Cuma saya difahamkan oleh beberapa pimpinan kanan daripada PAS yang bersatu, tolak menolak senaruhan terima ni tidak dibincangkan dalam majlis tertinggi. Nampak gayanya lepas satu sesi melondehkan kembali lagi. Siapa yang melondehkan dan siapa pula yang kena londeh ni? Ya, tak lain tak bukan yang kena londeh tu dah tentulah pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin. Apa yang mengejutkan, edisi melondehkan ni dibuat dengan lebih berani oleh MP Machang yang kita semua sedia maklum baru saja digantung keahliannya dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Mungkin dek sebab ketidakpuasan hati yang membuak-buak dalam dirinya, kali ni dia tampil melondehkan perkara yang terjadi pada tahun 2022 lalu sewaktu perebutan kuasa bila mana tiada kerajaan yang menang majoriti dan bagaimana keputusan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan ditolak mentah oleh puak mereka masa tu. Wan Faisal yang juga dikenali dengan jolokan Mak Jagon mendedahkan dan mengakui faktor utama PN tak jadi kerajaan bukanlah salah UMNO tapi salah pengerusi PN yang menolak cadangan kerajaan perpaduan tanpa rujuk majlis tertinggi MTPN terlebih dahulu. Ya, bukan salah UMNO, bukan salah Pakatan Harapan tapi salah pengerusi PN sendiri iaitu si Muhyiddin Yassin lah. Hal ni didedahkannya dalam satu podcast bersama Zaid Ibrahim sendiri. Saya difahamkan oleh beberapa pimpinan kanan daripada PAS yang bersatu, tolak menolak senaruhan terima ni tidak dibincangkan dalam majlis tertinggi. Maknanya keputusan itu dibuat instantaneous di depan tuanku. So saya teringat saya pernah bincang dengan Tun Naim arwah lah. He advised me, he told me by right we should buy more time masa tu. Negotiation, because tuanku bukan nak lantik sesiapa lagi masa tu. But no one have the numbers, right? Yes. So there should be more negotiation ongoing rather than saying rejecting outright. But that's tactic lah. Dia tidak dipanggil, saya anggota ahli majlis tinggi tak dipanggil. Tak ada. Dan juga PAS pun saya dengar kata not happy with that. Is that true? It's hard for me to say, but suffice to say the decision was made unilaterally. Ini memberi gambaran jelas bahawa sebenarnya terdapat pimpinan PAS dan Bersatu sendiri yang tak senang dan tak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh pengerusi PN yang langsung tak nak rujuk MTPN ni. Pengerusi PN yang hadir bersama Presiden PAS ketika tu telah menolak cadangan YDP Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan antara PN dan PH. Muhyiddin dengan derakanya menolak cadangan Yang di-Pertuan Agong dan telah menurunkan tanda tangan tak bersetuju di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Katakan tidak ada satu pun yang mempunyai jumlah bilangan yang mencukupi. Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan, untuk membentuk unity government. Unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus kita tak bersetuju. Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen yang minta supaya kalau kami bersetuju, saya sign, tapi jawab atas tidak bersetuju. Kiranya dia buat keputusan solo ikut kepala dia je lah waktu tu. Jika waktu tu PN dan Pakatan Harapan PH menjadi kerajaan, maka sudah pasti Barisan Nasional BN akan menjadi pembangkang. Namun penderhakaan PN terhadap cadangan Yang di-Pertuan Agong telah menyebabkan baginda tiada pilihan lain lalu mengeluarkan titah kepada BN, GPS dan GRS agar menyokong kerajaan perpaduan bersama-sama Pakatan Harapan. Ketiga-tiga parti itu akur dengan titah dan akhirnya tertubuhlah kerajaan perpaduan, iaitu Kerajaan Madani pada hari ini. Jadi, isu No Anwar, No DAP, No Bersatu sudah tak relevan lagi dengan adanya titah tuanku ni sebenarnya. Kesimpulannya di sini, punca PN terpaksa berputih mata tak dapat jadi kerajaan semula adalah sebab mereka sendiri yang tak nak jadi kerajaan. Jika waktu tu Perikatan Nasional terima cadangan Yang di-Pertuan Agong, Barisan Nasional akan jadi pembangkang. Oleh sebab PN derhaka, maka BN dapat rezeki jadi kerajaan walaupun kalah pilihan raya. BN akur dan taat dengan titah Yang di-Pertuan Agong, manakala PN derhaka dan kurang ajar dengan YDP Agong. Tapi masa tu mereka confident kata dah cukup jumlah, sebab di awalnya mereka yakin dah dapat SD dari beberapa ahli BN juga. Kiranya taktik nak tebuk atap yang pernah dilakukan tu kononnya difikirkan mampu diulangi Muhyiddin lah kot. Tapi hakikatnya semua tahu bila guna cara kotor maka ia nyata tak akan berjaya selamanya.
Dan hari ni, Muhyiddin sendiri terciduk apabila geng sendiri dah makin hari makin tak sehaluan. Dek tak dapat terima kepincangan yang dilakukannya demi memegang kuasa. Itulah fakta dan sejarahnya. Sejauh mana pergelutan ni bakal berterusan, sama-samalah kita saksikan. Mungkin lebih banyak yang akan dilondehkan. Tak begitu?